Jom kita pergi tengok facility dia. TV pun dia pakai smart TV. Ada Netflix, YouTube, semualah. Ada apps dia semua. Dekat tingkat 1 dia ada satu playground, climbing wall, ada gym juga. Jom kita tengok. Ni gym dia. Besar juga. So view dekat gym. Oh, ada indoor kids playroom juga. Jom kita tengok. Ada slide, ada foosball, ada restroom juga untuk parents berdating. So parents boleh lepak sementara anak-anak main. Ada air terjun juga kat sini. Dia daripada atas tau. Tempat lepak. Memang berkabus je kat sini. Golf simulator juga. Mungkin ni aku tak masuk lah sebab dia kena bayar. And then aku pun tak main golf. Yang ni ada pool and juga dart room. Tu. Wah, tempat-tempat lepak kat sini. Nice juga dia buat macam ni. Ada bowling room juga. Arcade room. Tak payah naik atas. Tak payah pergi Skyworld. Function room pun ada tapi kena booking. Yoga room. Water feature dia panggil. Bukan naik terjun. So air dia tadi yang turun kat bawah tu. Swimming pool dia, jangan risau, temperature dia 27 Celsius ke atas. So dia ada jacuzzi. And then yang paling best guys, dia ada outdoor pool. Oh, tak tahulah air sejuk ke air panas ni. Outdoor pool pun rasa air panas kot. Nak tengok view. Oh, air sejuk. Outdoor pool air dia sejuk and then tapi view dia memang lawa, masya-Allah. Wow. Pool. Tapi dekat blok A dan juga blok B dia ada slide tau untuk fun pool ni. Yang ni blok C dengan D dia tak ada. Ada juga lap pool untuk swimming guys. Air memang 27 Celsius ke atas. Memang suam. Ada sauna juga. Ada terrarium juga dekat sini. Memang lawa guys, masya-Allah. Dekat tower B, kita orang punya stay dekat tower C. Tapi sebenarnya kita boleh pergi dekat tower A, tower B, tower C, tower D punya facility. Ini adalah fun pool dekat tower A dan juga B. Dia lagi best sebab ada slide. So anak korang boleh main lagi lama lah. That's why kalau korang nak sewa Airbnb, korang kena make sure dia punya unit tu dekat tower A ataupun tower B. Facility tu lagi best.